Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin hari ini tampil menafikan sekeras-kerasnya tuduhan yang dilemparkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sebuah video yang tular di media sosial yang mendakwa beliau mencuri wang parti dan menyimpannya di kediaman sendiri. Menurut Muhyiddin, tuduhan tersebut adalah bersifat liar, berunsur sangkaan dan sama sekali tidak berasas. Beliau menegaskan bahawa beliau tidak pernah mencuri wang parti. Sebaliknya, semua sumbangan kepada parti dimasukkan ke dalam akaun rasmi parti yang diurus secara telus oleh Bendahari Agung. Tambah beliau, dakwaan berkenaan berkemungkinan timbul akibat maklumat tidak benar yang diperoleh daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Muhyiddin turut menyatakan bahawa sebagai seorang negarawan, Tun Dr. Mahathir sepatutnya mendapatkan penjelasan daripadanya terlebih dahulu sebelum membuat sebarang tuduhan terbuka. Beliau berkata sepanjang beberapa pertemuan yang pernah diadakan, perkara tersebut tidak pernah dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir secara bersemuka. Sehubungan itu, Muhyiddin menjelaskan bahawa penjelasan ini dibuat bagi mengelakkan berlakunya fitnah serta salah faham dalam kalangan masyarakat. Walaupun demikian, beliau tetap menyatakan penghormatan terhadap Tun Dr. Mahathir sebagai seorang tokoh veteran dan orang tua, serta mengakui pernah menyokong usaha-usaha beliau dalam memperjuangkan perpaduan orang Melayu. Justru, Muhyiddin menegaskan bahawa beliau tidak berhasrat untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tun Dr. Mahathir berhubung perkara tersebut.